Selamat datang dan selamat kembali ke rancangan Igong Folks Podcast. And what's up kawan-kawan? Man. Kita bersama dengan Wan Enzal dalam studio. Apa khabar Wan Enzal? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Faizal tak nak nyaut ni. Asal tak nyaut Zal? Alhamdulillah. Pasal sama je selalu. Apa maksud kau sama Zal? Kasihlah lain sikit introduction. Ni hao. Kat bahasa Cina. Bahasa Cina Aidil kan bawa balik China. ada orang DM ni tau, suruh belajar Cina. Ada siapa DM aku? Tu banyak lah cap. Selalu lagi macam Scam tu Tak, they just want to propose their service lah. Advertisement lah. Advertisement lah. Belajar Cina. Perlu ke belajar Cina Bagi aku yes. Perlu lah. Di Singapura perlu ke? Konteks Singapura memang perlu. Kalau boleh nak lah, tapi nak belajar tu tak sanggup. Ya, betul lah kan. Dengan umur kita duduk macam sana ni lah. tak boleh. Ideal duduk sana 3-4 tahun, setahun lebih, I think dah boleh berbual Mandarin. Dia sekarang partially Chinaman. Tak ada patah balik. Dia punya nyaring satu macam. Sana sini buang kahak. Saja Jadil. Kau kena praktis buang kahak. Cakap Melayu tapi macam itu. Macam itu intonation. Cakap Melayu tapi macam itu intonation. Try. Saya dah cakap kan. Syul kuat satu. Kuat ke tu? Dalam lift tu. Memang diorang punya tradisi Kau imagine dalam lift Okay. kita nak naik ni. Aha. Lepas tu diorang dalam 4 orang lah. Masuk lift. Tapi dari luar tengah berbual lah. Ya. Aja. Sampai dalam lift. Aku dah macam. Padahal member dia kira macam aku. Pada sebelah-sebelah lah kira boleh cakap Okey lah, ada lagi satu orang kat tengah. Ya. Sebelah dia lah. Aku Dia dah sampai agak pekik tadi. oh. Aku macam apa ni? Dia tertelan mic. Dalam lift pun. Pekak ke orang? Tak Tapi aku dengar kenapa diorang berbual kuat. Pasal diorang macam kalau kau berbual pelan, orang takkan notice kau. Oh, They want attention lah. So diorang berbual kuat, so orang akan notice diorang yang their presence. Exist. Their existence. cool. Like that lah. Tak boleh sah aku. So that's why diorang macam berbual kuat. So lagi kuat tu, lagi kira kau lagi prominent lah. Diorang macam Singapore lah. Muka macam belum mandi ke apa. Tak ada. Sure Diorang lah. memang semua tak mandi. Diorang create noise pollution. High note lagi. Tapi ada yang berbual biasa, ada Yalah. yang berbual normal, ada yang macam berbual kuat. Ataupun diorang memang dah dilahirkan macam gitu. Diorang ni macam gitu lah. Culture dia lah. Kau pergi culture, mana-mana dia macam culture lah, ya. Culture diorang. Ya. Jadi kalau culture kita macam mana Wan Enzal rumah? Makin mahal Aizal, rumah Baik, makin mahal. Alhamdulillah. Okay. Wah jaring Korang ada listing mana-mana yang sekarang korang tengah market ke apa? Boleh share kat dalam podcast. Ya. Ada, we have quite a few listing Yishun. Detail sikit lah, like berapa bilik, apa location. Bilang kan. Advertising apa? Advertising ke? Yes. Advertising. Yishun ada Yishun Harga ada. berapa harga? Yishun problematic Dah banyak. bayar cakap je lah detail. Betul. Kadang-kadang orang macam dengar kan, macam kadang-kadang diorang tak sempat nak tengok apa property guru ke Betul, apa. Dil. Tapi kita dengar Ya. Yishun ada rumah. Kuat sikit China punya. Tanah Merah pun ada. Kira kahak. Sakit. Kita ada Okay. Tanah Merah ada rumah. 4 bilik Canberra. Okay. Kita ada 2. Oh, 2. Block 126D dengan 126A. Tu kira baru MOP ke macam mana? Just turn 5 years, 5 to 7 years. Wow. Harga-harga masjid. Harga masjid otak kau. Harga ramah. Ya, dan kita Harga boleh bilang tak boleh? Tak boleh lah. Actually they can just find out tempat kita dan property guru lah. Boleh share je lah dalam podcast. Range. Alah. So maybe let's say block 126D tu yang 4 bilik is around $700,000. Wah. 4 bilik tau. Habis 3 bilik situ Canberra is about more than half a million, about 550,000. Kenapa mahal lah Sure Canberra? lah, 4 bilik 700. 4 bilik 700. Apa Canberra ada? nothing much. Straightforward lah. Tapi ni semua 700 lebih 800 4 bilik. Okay, Tampines aku boleh faham. Okay. Pasal memang quite famous lah. Yalah. Tapi kalau macam Canberra tu aku rasa Depends on quite location quite a Pasal new yang estate ini, kan. This estate maybe dia dekat dengan Canberra Plaza, Oh, dekat MRT, dengan Canberra MRT. Oh, okay. Dan kita on my side juga kita ada Woodlands 5 bilik 600,000 second floor. Macam rumah kau 5 bilik dia. 5 bilik 1 to 1 square meter tapi with 4 bedrooms. Berapa Kita ada 4 room flat susu kat Woodlands just turn 5 years or 6 years MOP nearly 600 over 1,000. Kita baru dapat listing Maisonette Azal Oh, Maisonette. Tapi tak jadi belum confirm lagi. belum confirm lah, we just did our consultation. Dan kita ada Chua Chu Kang juga
4 bilik, that kind of thingy lah. Berapa tu? ada- Cakang berapa? Cukang. Ali Ali Middle East. Tak ada. Rumah Dekat Ali UT. UT. Oh, ingat That Ali cost realistic. around 540,000. Oh, Rumah lama lah, UT 1990s kira rumah lah. besar. 103 square meter with comes with a balcony. Ada balcony lagi UT. Kita ada satu entry level Jurong East 3 bilik. Yeah. Harga about $380,000. Itu Berapa? cheap ah. 380. Oh, 380. Entry level maksud apa Zal? Like macam nak 3 bilik tetapi it's quite an older punya rumah tetapi harga dia berpatutan lah. Pasal 3 bilik Mahal. sekarang yang dulu just turn 5 years, 5 to 10 years, it's already $500,000. So kalau your budget is about let's say almost $400,000, you're looking for a 3-room flat yang ada 2 bilik, 2 bilik you can consider this one lah. Tetapi ini pun ikut umur juga. Kenapa? So kalau umur kau 35 and above, then you can buy. Younger buyers tak boleh beli. Sebab rumah tu 1984. Yes. Ada age limit. 1994. Dan kita ada kat Fernvale Link 3 bilik. Also dekat, if you just got married and your budget maybe let's say you just start a family, budget kau is actually about 550 like that, then can consider juga kita ada a few 3 bilik that just turn 5 years. Tapi for example contoh lah aku dah tua lah. Okay. Aku dah Agak-agak tua. umur berapa je? Dalam 78. Oh 78. 78. Masih gym ah. Pergi Masih book gym, masih sudah. Masih gym. Masih nak Kat pakai Pusat tights Raman kau semua. pergi book sudah sana. 28 tahun. Tak, masih nak pakai tights lah. Biarlah dia. Tak, aku dengar makan tahi. Siap kau. Masih nak makan tahi. Liga rosak dia ni. Ah. Problematik lah. Okay. Apa contohlah aku dah tua kan, lepas tu letaklah anak aku cakap okay you stay with me lah, sell your house. Tapi kira aku macam kesiankan rumah dah mahal kan. Aku letaklah rumah 4 bilik tapi aku nak jual macam 400,000. Kira boleh lah kalau aku letak Nak that jual price. anak kau. Tak, as in jual tapi letak price yang rendah-rendah. Aku tak kisah pasal duit lah kira. Apa motif engkau siap nak jual Tak, contoh. Aku Contoh tengah lah. cakap contoh. Contoh. Aku kasih contoh. Kan rumah kau sendiri lah. Rumah sendiri. So the value of your house at point of time maybe dah 700,000 lah. Yes. Tapi Kau aku nak kira jual macam aku 40,000. kesian lah budak-budak Murah hati, sekarang. murah hati. Murah Oh, baik pakcik ni. Lepas tu nak jual murah lah. Tapi aku ada 40,000 kriteria lah. Kira yang baru kahwin je yang boleh beli. Something like that. bagaimana? Contoh lah. Oh, Boleh ke kira boleh? Boleh lah tu maybe part of buang tebiat lah. So, okay. Kalau dah buang Baru aku tebiat cakap. nak buat apa kasih je lah. Yelah, Yang kan? dia kan, maybe ni semua dia punya saham akhirat dia lah. Maybe boleh. okay. Tetapi HDB tak kisah. HDB will just question macam ada this buyer and kau ada Related. relationship ke tak. Selalunya macam gitu is practically mak menjual pada anak. Okay. Yalah. Okay. Kita ada juga Okay. satu case where mak bapak jual dengan anak dengan harga 5 bilik. Transacted price is around 600,000 at that point of time 2 years ago or 3 years ago. Tapi jual dengan anak dia 400,000. But again when I handle this case, I'll make sure that anak-anak dia agreed upon lah. So dia menjual rumah mak bapak dia untuk anak yang bongsu dia. Tetapi dengan satu syarat mak bapak anak yang bongsu tu kena bawa mak bapak dia lah. Oh, kena bawa. Diorang bawa lah. Okay. So kalau you see macam ada satu juga kat Mothership Tampines 4 bilik jual at 100,000. Tak masuk akal apa. Ya. Kesimpulannya we believe that macam gininya case lah, mak bapak jual pada anak at a cheaper price lah. Faham. That kind of thing, ya. Tapi kalau nak jual pada orang luar, macam Faizal cakap lah, buang tebiat lah. Buang tebiat lah. Buang tebiat lah. BT lah, BT. Yes. Buang tebiat lah. Yalah dia buang tebiat dia dah tua. Kena buang lah tebiat gitu. Mungkin dah nyanyi lah. Macam last episode kita berbual pasal apa rental dengan juga pasal rumah. Kalau gaji 2.5 gitu example kan. Mari kita set a realistic 2026 punya expectation lah. Okay. Berapa gaji yang cukup Untuk membeli rumah. On average lah. on average lah membeli rumah untuk diri sendiri. Like for a normal Singaporean lah, what is the comfortable pay right now 2026? Tak boleh cakap comfortable pay lah. Because Subjective comfortable lah. subjective kan. Subjective. Kita letak The on minimum. average lah, minimum wage lah. Let's say kalau kau cakap pasal couple A dengan this couple B This couple A dengan couple B dua-dua combined income $6,000. Okay. Let's say $6,000 easily both can get loan about $300,000 Both dapat sama tau. Tetapi this couple A both maybe dah kerja daripada muda, CPF dia orang dah banyak, dah maybe 100,000 plus. Tapi yang B ni dia punya CPF dia is sikit. So dia ni boleh, couple A maybe boleh beli rumah 4 bilik atau 5 bilik. Yang couple B just rumah 3 bilik apa. Okay. So it depends kau punya gaji that point of time combine berapa, CPF yang kau ada kat dalam berapa.
Betul. Then from there kau boleh tahu berapa kau boleh can afford to buy. Kau boleh beli 3 bilik ke? So 4 bilik. die nak kena dua-dua lah Preferably kalau kau just in Singapore lah, macam Singapore context, best both of you work lah with CPF contribution. Saya tak nak dulu bang. Saya Kenapa tak nak sole breadwinner. Pasal saya sebagai lelaki ni amanah saya. Ego sia ni budak. Tak ada contoh lah. Okay, Bukan ego. aku. Ego lah. Dalam hati kira dalam hati. Okay lah kalau gitu, kalau kau nak gitu macam Ego Islam lah kira. Then okay, I mean you don't mind to have a smaller house to stay lah, 2 bilik ke apa. Yeah. As long kau still kerja apa. Kau Sebab nak we macam- emphasize normally is a no-brainer lah. You know nowadays untuk membeli rumah, husband and wife have to work in order for you to get higher loan. Kita banyak juga encounter young couples or practically one party kerja, another one party tak kerja, ataupun one party kerja and one party self-employed like macam Grab driver. So your loan will be lesser depending on the contributions of the yang party ada contribute the CPF. So your loan is getting lesser. So kalau macam gitu, of course you punya grant banyak lah. You punya grant you ada 80,000 dekat mak bapak 20,000, maybe you punya enhanced grant can up to 50,000. But combine together and combine with the CPF dengan loan pun you tak cukup untuk membeli rumah 4 bilik. Tak cukup ni. Tak cukup. Tapi aku tengah terfikir ni sekarang tiba-tiba dah kahwin, habis one of them tiba-tiba handicap. Habis macam mana Okay, like what I mentioned, kau dah kahwin, dah beli ke belum? Tengah plan nak beli. Sama juga It depends on yourself, your income lah. It's a straightforward where practically HDB ataupun bank nak minta kau punya income in order for you to grant the loan. Habis kalau kau macam handicap, habis kalau kau bekerja tapi ada handicap, ada CPF contribution juga, tak banyak berapa pun they will consider that as your loan. Tapi kalau let's say tak boleh kerja Jadi have to base the other party yang bekerja gitu aja. Oh gitu. Okay, faham. Tapi aku rasa kalau betul-betul cakap comfortable kau 3,000 pun comfortable tau. Dia tengok how Lifestyle lah. kau punya ideology of comfortable. Yeah. Comfortable tu secara tak nak stress lah Adil. Okay. nak So kadang-kadang fikir. macam contoh couple A 3,000 kira nak ikut Faizal. Okay, boleh boleh. Contoh lah. Couple A 3,000, couple B pun 3,000. Ya. Tapi A very comfortable, macam diorang happy with this 3,000. Happy. Tapi B macam alamak tak cukup. So macam mana diorang punya house diorang so lifestyle satu, lifestyle satu macam mana kau spend kau punya duit hari-hari. Kau boleh makan, mungkin couple A makan banyak, couple A makan tak banyak sikit, couple B makan buffet hari-hari. Okay, let's say macam couple A, macam ada cakap couple A, couple B. 3,000, okay, 20% of 3,600. So you bring back home after 20% of the CPF, kau bawa 2,400. Dan kau tinggal rumah 3 bilik ataupun 2 bilik 3 bilik lah practical. There's a lot of subsidized for rumah 3 bilik. Subsidi apa? Subsidized lah, macam kau punya town council, kau punya town council, kau punya rebate, so called, yes. Oh, aku baru tahu siap. Yes. Then practically maybe because of your single income, then you can get a lot of macam let's say untuk anak-anak punya FAS, you know, this kind of thing. A lot of banyak organisation where you can approach. Tetapi with 2004, then they are happy because why? They know their expectations. Okay, bini tak kerja, bini masak kat rumah, safe daripada kau makan kat luar. Betul Maybe lah. over the weekend. Then cut down your transportations. Maybe you don't have a car, okay fine. Maybe husband bawa motor je, nak keluar dengan anak-anak, you go for private transport macam bus, MRT, ataupun you nak ambil Grab also once a while. You know, they know how to budget, but they are happy. Tak less stress free. Ada juga orang yang gaji 6,000. Okay, 6,000, 20%, 1,200, you bawa balik 4,800. Nak ada kereta. Kena lock kereta, sorry to say that. CEO ikan yang tak payah bayar deposit. Kau punya bulanan 1,800, 1,900. Okay. Zero deposit Okay. 4,800 dah minus kau punya rental, duit kereta je 1,800 dah tinggal 3,000. Habis what about if let's say husband and wife dah bekerja nak makan kat luar? You know, these are the thing that at the end of the day you don't have saving. So ultimately macam Aidil cakap, you know how much is your budget, then fix with the budgets that you have. Kadang-kadang orang cakap kalau kau punya gaji besar, kau punya kerap besar, kau punya spending also besar. True. So ada juga aku punya kawan, my close friends also, you know, gaji kecil bawa as a driver, they are happy. Anak-anak semua university. Aku cakap dengan dia, what makes you so happy that practically that you know macam tak ada gaji, tak ada hutang, rumah 5 bilik, the first time dia beli sampai sekarang, dia cakap dia susahkan diri lah. Ada kemampuan, that is the money, that is what you spend. Itu je. Itu konsep baik. Itu konsep paling baik. Betul. Lagi besar periuk kau, lagi besar kerak kau. Betul.
Serius. Tengok lah kalau api dia kuat ke tak. Betul. Ada yang pakai Bunsen burner. Rabak. Induction lagi hebat bro. Itu konsep tu nak belajar tu susah. Kita mungkin bukan salah manusia juga dalam Singapura ni. Dia bukan salah, dia salah bukan sistem. salah manusia, tapi dia memang naluri manusia. Naluri nafsu untuk compare. Compare dengan kawan. Kau ada macam okay aku this month OT ada lebih sikit. Terus alih-alih kau spend pun macam banyak. Yalah. Tapi kadang-kadang kau spend banyak untuk family kau tak ada salahnya juga. Betul. Kau dapat kelebihan kau kasih untuk family kau. Yes. It's good also apa. Kadang-kadang spend banyak sangat pun spend sendiri pun tak beli. Tak terbeli. Koyak-koyak juga dia. Sama lah. Kira Kita orang tak nampak apa, cover aib sendiri. Ada yang 3 paket pun mahal. Betul. Disposable pakai. Disposable Kau pakai disposable? Tak adalah Syah. Tanya Wan, kau pakai disposable? Habis like sekarang ni bila kau jumpa orang-orang yang nak jual atau beli rumah kan, diorang selalu nak upgrade ke downgrade? What's the trend right now? Okay, for young couples they want to upgrade Yang couple selalu nak upgrade Dari 4 room to 5 room. 4 rooms to executive to mansionette atau for privates lah. But again we still emphasize what is your need. Okay, kau punya kemampuan. Ya. Kau tak cocok orang beli kondo? Ya aku tak. Aku Jauh dengan Faizal kan? tak cocok. Jadi Melainkan- isu sekarang tengah it's like this Apa this isu, topic is like isu lah, jadi isu perbualan hangat lah. Share lah sikit. Social media like macam hari ni aku ternampak lagi satu artikel. Bukan artikel lah, someone share kat dia punya Facebook dia. Dia cakap like macam dia beli property, dia menyesal. Private property 5 years ago he was advised by an agent to buy a private property, which after that this agent said that he can make money after 5 years lah. So dia percaya bulat-bulat dengan dia punya agent dia punya cakap, then dia beli. So that agent pula that 5 years suddenly the agent know that okay, rumah dia dah nak MOP pun dah nak kena jual apa. So agent dia contact dia cakap macam rumah kau jual upgrade lagi lah, go to another bigger house, Bigger kondo lah. bigger condo lah. Alamak. So dia cakap why should I go bigger condo, sekarang ni aku dah tak mampu apa. So agent dia cakap lah, asal kau tak mampu? Dia cakap, so agent dia check balik dia punya gaji, asal dalam masa 5 tahun ni kau tak ada gaji besar, asal kau tak double up kau punya income apa semua. Kena soal apa You sih? should be the agent. Aku baca tu dia cakap, agent dia cakap you should be actually doubling your income so that you can dapat loan lagi besar, then you can buy a bigger house. Kewa, apa punya nasihat saya tu? Kan? Nonsense Itulah, Sial. terus that particular punya seller tu rasa dia bingit, dia Yalah. frustrated. Dia cakap, siap kan aku apa banyak duit apa. Then kau patutnya advisekan aku, kalau aku dah tak mampu, aku should do another way untuk maybe downgrade size lah. Tapi instead kau push aku to buy a bigger house and kau bingit dengan aku pasal aku tak Double up. aku punya Tak dapat income. commission besar lah. Kiwa, first place kenapa dia beli kondo pun? Walaupun yang kondo kecil tu. Asal dia beli? Maybe like macam upgrade people advise, the agent advise cakap ni kau mampu lah, cukup kau punya CPF cukup untuk kau beli, then kau belilah. So people akan kadang termakan, siapa yang tak nak lifestyle, kondo punya lifestyle apa semua, then kau tengok, kau fikir like maybe cukup maybe cukup makan pun, tetapi kau just buat, tetapi kau tak tahu dalam that 3 tahun 4 tahun tu you never know kau punya situation family macam mana apa. Tapi aku rasa agaknya something happen ke apa, agaknya maybe dia tak mampu untuk continue, he wants to downsize, then that particular agent tell him that kau actually can upgrade to a bigger house. You see the thing that aku always think okay, let's say this particular years let's say 3 years of working in whichever company ataupun self-employed, kau punya income was doing well, good lah, good income. Lepas tu agent pula, kau jumpa agent tu cakap, bang, awak ni dah actually mampu tau duduk kondo. Okay, kita buat calculation and everything. Dalam masa 5 tahun tu mungkin kita tengok, okay, ni aku boleh bayar lah. Tapi kita tak tahu apa akan jadi kalau kita kena buang kerja macam mana. Kalau tak ada business macam mana. So macam mana kalau kita tak ada duit tu nak membayar the monthly mortgage, macam mana? Okay. Selalunya if this kind of situations kita tak akan propose them to go for private property unless they are the one who want to know. Then we will do the
calculation separately lah. Perkiraan separately. Okay. Tetapi you have to take you have to think also how much is your income. You see? Be it also kalau kau punya income is 10,000. Okay, your 10,000, then your CPF contributions are particularly both of them is combined CPF is around 3,000. Tetapi kau punya monthly will be 5,000. Rumah kalau millions you're talking about 5,000 a month. There will be a shortfall of your that you have to put in cash. Tetapi juga kita ada kalau let's say clients yang CPF banyak, then we put aside maybe 50,000 inside our ordinary account. So to cover the shortfall of the 2,000, we will inform them. Okay, untuk membayar by CPF, you can only stay there for 4 years or 3 years. Other than that, then you have to top up cash. But the problem is that within that 3 years, 4 years, whether the market macam mana, whether you are making money or not, you know. Kira kau nak kena tengok jauh lah. Yes, you have to tengok jauh lah. That kind of thingy lah. So ada juga kita have the clients where laki bini anak 2, tetapi daripada 4 bilik, aku got to know agent propose 2 bidder. Kondo. Okay. Kecil bro. Kecil. Then bersalin another one dapat 3. Tapi tak boleh exit. Because why? Dia beli resale. Time tu dia punya property practically not making that much money. Have to move on lah. Have to stay lah. Tapi by staying that, then you have to top up cash on top of your CPF because CPF kau dah tak cukup. Yalah. Sebab kita dah ketepikan kan. So yang CPF nya kat ordinary account dah habis tu, you have to top up cash. So you punya gaji you have to stinge lah. Sebab you nak kena bayar duit rumah, duit kereta. Betul. Dan balance tu berapa tu? Do you have the luxury, you know, for you to bring out your family as a holiday, you know, this kind of thing. So menyusahkan lah. So aku dengan Faizal tak akan propose to go for private unless they ask we all to do the calculations. That kind of thing. Tapi as a HDB owner kalau kita pergi ke macam contohnya kondo visit people's house ke apa dia punya hook tu ada rasa tau. Hook apa Hook macam nak beli nak beli. Kondominium ni kondominium pula. Rumah ni betul kau faham tak? Kondominium beli betul. Kondominium. So ada rasa dia punya hook tu. Pasal tapi nak ada pool, ada pool, tennis court, yes, ada gym, you know. So dia punya rasa nak membeli tu ada. Tapi bila kau fikir-fikir balik, whether kau boleh afford tak after that 5 years, after that 6 to 10 years. Boleh selepas jual tak? Selepas 10 tahun nak jual balik dapat duit lebih ke tak? Itu yang kita nak kena fikir tu. It's not because of the cash proceed, it's the monthly installment. The monthly installment whether you can sustain that throughout the mortgage loan. Itu yang orang yang stress tau, boleh jadi laki bini boleh bergaduh, laki bini boleh bercerai, you know, hutang, you know, this kind of thing. Starting okay lah Sebab you masih ada CPF dalam ordinary account. Selalunya they will not flush the whole CPF. Maybe you have a 400,000, okay, maybe you pakai 350, 50,000 ataupun 70,000 you put at your ordinary account for you to backup so that every month yang you punya top up yang nak kena top up tu you akan ambil daripada ordinary account. Tetapi akan habis juga. It's just matter of time. So kalau dah habis tu macam mana you nak bayar? Kalau you punya gaji 8,000 lah 8,000 20% combine 1,600, so balance practically is 6,004. 6,004 kau nak kena bayar top up cash, dan kau nak bayar duit kereta, whether okay ke tidak. Tapi gini-gini pun masih ada orang tinggal kat kondo I mean kalau dia mampu, if they really have the capability, ada duit, kemampuan, why kita not? bangga lah. Kita bangga. Kalau aku tengok, even kalau macam aku nak advise klien, aku tengok dia punya gaji memang besar. Let's say 15,000 combined income semua CPF ada banyak. You want to upgrade your lifestyle, by all means lah. Tapi kalau kau just cukup-cukup makan and kau ada anak, aku pun takut saya, if any case aku cocok kau juga, bukan kata cocok lah, aku support dengan kau punya idea untuk kau beli private, anything want to happen to you, aku rasa bersalah juga saya. Of course lah. Macam semalam kita last month ke last 2 day, kita ada satu klien EM, so dia nak jual, dia minta advice like macam should I upgrade or downgrade lah. So bila dah buat calculation apa semua, so kita tengok like macam not feasible for you to go to condo. Kau boleh pergi condo, tapi sekarang kau dah tinggal EM, condo yang kau mampu beli maybe is just a 2-bedder. Itu bukan upgrade lagi. Kau sekarang dah EM dah besar gila, 1,500 plus square feet, kau nak terus pergi 900 plus square feet. Of course not, apa kau tak nak apa tu, bukan downgrade, tapi is a upgrade of lifestyle lah. Tapi aku cakap dengan dia, kau rasa worth ke? Aku cakap dengan dia. So dia tanya aku owner's opinion, if you're in my shoe, will do it? Aku cakap dengan dia, no lah. Aku straightforward, aku cakap lah, kau boleh terima, kau boleh accept, walaupun dah kepala otak kau dah memang kau fikir aku nak tinggal kondo, kau kena accept apa aku cakap lah. Kalau aku cakap no means no lah, atau belum pada kau. So after kita dah buat consultation, aku dengan Wan dah buat calculation apa semua,
she's happy that macam kita is being transparent dengan dia. Macam boleh beli cakap boleh beli, tak boleh cakap tak boleh. Ya. Upgrade dalam mata orang lah. Ui, 3 kondo sial. You can envy them lah. Kau boleh envy them, you know their lifestyle. But kau tak tahu macam mana dia punya profile, whether they are struggling or not. You know, just happy for them lah. Jangan jadi jealous lah, itu je. Betul. Kita berbual ni tentang orang yang tengok di dalam reality ni sebenarnya tak cukup, tapi nak beli kondo. Jadi end of the day kau menyusahkan orang. Nanti family involved, orang mengata kau. Jadi kita adakan ni session podcast ni, cara kita berbual ni untuk menyampaikan benda yang positif. Kita tak nak kau termasuk dalam lubang tu. Habis you know there's a lot of agent tau. Betul. Honestly kita dalam podcast ni pun, kalau kau nak pakai agent lain kau pay pasal. Tapi apa yang kita sampaikan Wan Enzal ni is the jujur cakap lah orang kata pakcik kata jujur cakap. Agent yang berani cakap engkau jangan jangan. Macam Faizal cakap. True. Faizal dengan Wan boleh cakap beli je abang. Saya dapat komisen saya sedap. Betul. So antara kau nak terima atau tak nak. Jadi terpulang pada korang. Kalau agent kat luar sana korang rasa banyak, kenapa aku nak guna Wan Enzal? Every agent ada dia speciality, ada dia knowledge wise. Yes, wise. Jadi jangan main-main lah. Yes, wise. Kau dengan pada aku saya cakap, kau jangan terpedaya dengan bila kalau orang cakap kau beli je kondo 5 years later rumah akan naik. Let's say kau beli sekarang is 1.3 million. 5 years later confirm kau beli akan naik jadi 1.8 million. Kau make profit. Kau nujung 4 belalang ke kau boleh tahu future kau boleh predict ke? Betul. Ni market. Even though if aku let's tak say berani saya nak predict. Even though if let's say just a fractional lah, and kau beli 1.3 million. 1.3 million kalau kau jual 1.5 million, that doesn't mean kau dapat 200,000 cash. You remember kau ambil loan aja 1 million je, the interest dah berapa? Yalah. Just to simplify, every 100,000 2.6%, 25 years kau punya interest is 36,000. 36. Kalau 1 million is 360,000 tau. Meaning kau ambil 1 million punya loan, kau sign, kau kena bayar balik 1.36 million. Jadi kalau kau beli 1.3 million, kau beli 1.5 million, that doesn't mean that you're making money of 200,000. Maybe it can be negative sale. Exactly. Masuk Faizal tu, kita tak boleh speculate from 1.3 million kita boleh jual 2 million. Betul. Because years to come we don't know. Macam sekarang kita ada Iran punya case, you know, this kind of economic downturn, we cannot speculate that. So kalau kau nak think of jalan jauh, to be safe, then you have to do your precise calculation. Make sure that engkau comfortable to stay there, but not for investment. Kalau investment is a bonus, tapi for you to maintain to pay your mortgage loan so that engkau tak kena, rumah kau tak kena tarik, good enough already. Betul. Tak boleh predict. Kita pun tak boleh predict. Yang ada lagi Singaporean yang curi minyak subsidi kat Malaysia. Yes. Ada baru-baru ni. Ada lagi Viral. Notify. Kena tangkap. Nak kena saman lagi. Yes, betul. Asal. Dia tak saman tau rasa. Saman. Jangan main-main. Asal kau nak curi minyak Malaysia. Mana conversion dah 3 pun nak ambil 95. Apa sial Singaporean? Sial lah. Kecoh Kira aku backing Malaysia. Bukan salah kita. Jadi kita tak ada ke mana. Yang curi tu dorang. Bukan kita. Bukan kita. Tapi yang penting tu dah habis Dah habis lah. Ada takut aku ni belum deal. Sama-sama. Tapi yang penting tu kita happy juga. Ada juga macam followers Malaysia yang komen cakap dia daripada Malaysia tapi dia happy dengan podcast apa ni Wan Enzal punya Product Talk lah. lah. Walaupun dia daripada Malaysia, tak ada kena dengan dia kat Malaysia. Tapi dia love to listen. Baik ber. And he knows about macam mana penjualan pembelian kat Singapore semua macam mana. asking Yang that time pun datang orang KL dua orang. Oh yang tinggi tu. Macam Giant tu. Dia orang pun tahu dah Wenzel. Orang tahu. Diorang kenal. Siapa tak kenal. Tapi soalannya korang ada curi minyak subsidi ke tak? Tak. Terus terang cakap. Memalukan nanti. Jangan sebat kat sini sesuatu. Minyak subsidi kita tak curi. Terus garuk dah ada. Mana? Ya, tapi yang pentingnya korang jangan lupa follow Wan Enzal di Facebook, Instagram dan juga di TikTok, atau boleh call atau WhatsApp di 9196 0066 9196 0066. Dan sekiranya kalau anda nak membeli rumah atau nak menjual rumah, bolehlah mencari Wan Enzal, WhatsApp atau di Amerika sekarang juga. Nak jual? Nak beli Kita sedar!